Hari ini kita nak buat delivery untuk forklift Toyota 8FD35. 8FD itu maksudnya model 8 series, model yang paling latest, dan ini adalah forklift diesel. So 35 ni maksud capacity 3.5 tan. Forklift ini adalah import recondition forklift dan tahun buatan dia adalah 2020. Tapi sebelum kita deliver kita akan buat full refurbish. So mari kita tengok dalam. Kita dah buat complete refurbish. Enjin dengan transmission kita dah check dan service. Semua hose dan seal kita dah tukar. Radiator fan pun dah tukar. Dan kalau kamu tengok sana, tayar semua baru. Brake pun kita dah buat complete overhaul. So lagi satu tips kalau 8FD35, so ini adalah forklift 3.5 tan tapi badan kecil. So 3.5 tan ada dua jenis. Yang body kecil, lagi satu yang body besar. Yang body kecil tu dia guna enjin 4 cylinder. Yang besar tu guna enjin 6 cylinder, 13Z ataupun 14Z. So kalau 8FD35 yang body kecil ni mesti guna enjin 2Z. Dia takkan guna enjin 1DZ tu. Spek mask untuk unit ini adalah 2 stage standard mask dan ketinggian maksimum dia adalah 4 meter dan customer request fork 7 kaki. Maybe sebab barang dia panjang sangat, so dia request untuk fork yang panjang macam ni. Customer yang beli forklift ini berada di Desa Cemerlang, Johor, so berdekatan dengan kita saja. Dan harga mereka beli forklift ini adalah untuk RM82,000. Dengan itu, customer dapat 1 year warranty untuk forklift sama macam brand new, free transportation, free name registration, 3 free service dan juga basic training supaya driver mereka tahu macam mana nak operate forklift ini dengan cara yang betul. Last kali saya nak ucapkan terima kasih kepada customer untuk support yang dia beri pada kami. Harap video ini dapat membantu anda. Jumpa lagi. Bye-bye.